Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ke dalam segmen similarities Arab Melayu. Untuk video kali ini saya akan berkongsikan kepada kamu semua perkataan fikir. Tahukah kamu semua perkataan fikir yang kita guna setiap hari sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab fikir iaitu fakkara, ia bermaksud berfikir ataupun merenung ataupun menilai. Di dalam ayat Al-Quran Allah banyak kali mengulang perkataan fikir. Sebagai contohnya ialah kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun, yang bermaksud demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Jadi di dalam bahasa Melayu, perkataan fikir itu menjadi satu perkataan yang biasa yang kita gunakan. Sebagai contoh, saya sedang berfikir ataupun fikir dahulu sebelum bertindak. Okey, jadi bila kita sebut fikir, sebenarnya kita sedang menyumbang warisan bahasa Arab yang sudah sebati dalam jiwa bahasa Melayu. Nak tahu lebih banyak lagi perkataan Arab yang kita sering guna setiap hari dalam bahasa Melayu, jangan lupa tekan like, follow and share.